Ingatkan masalah gastrik biasa, tapi rupa-rupanya hempedu penuh dengan batu. Nak tahu lebih lanjut, follow Aziz dan komen batu hempedu. Ramai orang yang ada masalah macam ni, dia rasa macam gastrik, tapi bila rujuk ke hospital, biasanya sangkut bila sangat sakit, rasa macam gastrik tu menyucuk-nyucuk lah. Pergi ke hospital, rupanya batu hempedu. Jadi ramai orang yang mencari produk untuk alternatif masalah batu hempedu ni. So, cadangan Aziz beberapa produk. Yang pertama, kita ada Omega yang mencairkan kolesterol dan lemak. Yang kedua, kita ada B-complex mengurangkan rasa sakit. Yang ketiga, kita ada Osteonutrix, pil kalsium di mana dia membantu meredakan radang dan juga melancarkan saraf. Yang keempat, kita ada Resveratrol di mana Resveratrol ini dia meningkatkan sel sihat dan menghapuskan sel jahat. So, nak dapatkan kesemua produk ini dan konsultasi mengenai batu hempedu, cepat-cepat komen batu hempedu ataupun inbox Aziz.